Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menggunakan teknik yang menggunakan kaedah ataupun metodologi blok harga lah, yang kita menandakan line merah sebagai dinding-dinding di antara satu blok dengan satu blok yang lain. Blok harga tu yang ni ingat balik. Blok harga tu maksud dia di antara line merah hingga line merah, ni kita panggil dia satu blok harga. Ini satu blok harga. Dan di antara line merah dengan line merah ni dia ada zone Dia ada zone buy. Zone buy ni zone buy line merah kalau tak break. Dia ada zone sell. Kalau line merah tak break juga, dia ada area floating. Pattern 5 dan juga pattern 6. Pattern yang tak pernah best. Bukan tak pernah best. Contoh kita buat setup entry dekat sini. Kita buat setup entry kat sini. Contohlah kita dah nampak setup entry, kita pun entry. Risiko kita satu tick di bawah setup entry. Dia yang tak best ni, jika harga tak berjaya sampai ke atas ataupun harga berjaya sampai masuk ke zone sell, kalau tidak berjaya tak berjaya naik ke blok atas, dia akan makan kita punya SL yang dekat sini. Ni pattern nombor 5, nombor 6. Perangai sama. Suka makan SL orang. Jadi kalau kita punya setup tu, contoh kita tak main blok harga sebelum ni. Kita punya setup tu asyik setup aku ni low risk dah. Tapi asyik-asyik makan SL. Ketahuilah oleh entry anda berada di dalam area floating. Area floating. Dulu dah kerap kena dah. Sebab tu kita kena SL, dia pergi naik atas. Sebab apa? Selepas kita punya SL tu, ni zone buy yang sebenar lah. Zone buy yang sebenar. Itu yang kita kena tahu kat mana SNR. Sebab blok harga ni, dia size ni tak sama setiap satu. Dia tidak sama. Jadi dia buat masa ni lah, beberapa tahun kita guna pakai benda yang sama ni. Masih valid ni. Hari ni 16 bulan 5 2025, hari Jumaat. Mari kita tarik ni. Kita tarik. Sebab entry yang sedap ni, entry dekat line merah sedap. Entry dekat line merah sedap. Contoh hari ni punya pergerakan Hari ni punya pergerakan dia open 10.30 pagi. Okay. 10.30 pagi dia open di dalam zone buy. Dia naik atas, dia masuk zone sell. Kemudian lepas masuk zone sell ni, seminit mungkin susah kita nak sambut. Kita kalau bertenang sikit, kita senang sambut. Kemudian dia cuba masuk zone buy balik, dia naik atas balik, tak berjaya akses ke zone sell. Tiada mendapat volume jadi volume nak atas-atas ni pun letih lah sikit Kita nak jadi buyer pun kita takut juga sebab dah dekat masuk zone sell. Jadi harga turun dan breakout line merah. Bila breakout je line merah, ingat nombor 1 tak ada. Nombor 1 dah tak boleh pakai dah. Dah boleh pakai. Tapi ada lagi satu setup yang kita panggil pattern nombor 4. Yang ni setup yang breakout line merah. Yang breakout line merah, kemudian dia ada zigzag zigzag, ada zigzag ke atas, zigzag ke bawah tak buat low, zigzag ke atas ke bawah tak buat low. Bila tak buat low pattern nombor 4 pattern nombor 4. Dan dia bukanlah jadi zone sell lah sini dia masih kategori false. Sebab perangai CPO dia perangai yang kita kena faham, kita nak kenal dia volatile. Dia volatile ni maksud dia kalau kita ada SNR, dia memang senang bocor. Macam ni kot lah. Sama keadaan ni sama. Cuma yang ni dia punya zigzag dia. Kalau yang ni kita panggil pattern nombor 3. Pattern nombor 3 ni dia punya zigzag dia tak mesra low risk. Tak berapa mesra low risk Jadi dia coyak sikit je. Tak mesra low risk. Cuma kita tahulah, bila dia break line merah, dia akan boleh jadi macam ni dia boleh jadi false lah. Jadi dia pun turun balik, dia masuk zone buy balik. Ini kita maklum lah, ni zone buy. Hang cari sell, hang nahas. Ni zone sell, hang cari buy, hang nahas. Ni yang contoh ni zone sell ni.
hang cari buy, hang nahas. Mungkin seronok sikit breakout dia merah. Tapi kalau tak minum blok harga, dia tak tahulah kan. Dia breakout dia merah, kemudian dia buat false. False ni bukan apa. False ni menyebabkan ini, buyer kecewa. Buyer kecewa, taking profit. Taking profit, buyer taking profit, buyer hit apa? Buyer hit sell lah. Buyer hit sell, kemudian dah buyer hit sell dah habis dah. Tak mau turun lagi, tak mau buat new low, duduk dalam zone buy, tak nak pindah ke blok. Jadi boleh memanggil buyer baru di dalam zone. Di dalam zone sendiri lah. Sekali lagi test atas. Apakah yang anda harapkan? Takkan dia nak ulang balik benda yang sama takkan dia ulang balik benda yang sama. Jadi dia dah akses ke blok atas. Yang ni pun dia bukanlah kita kategori dia zone buy, sebab dia masih ada possible untuk dia buat fast breakout. Kita nak tahu dia buat fast breakout, kita tahu dulu kad dia macam mana. Kad dia macam ni dia kena ada harga yang breakout lain merah. Kalau tak ada harga yang breakout lain merah, dia bukan fast breakout, dia real breakout. Cuma nak mengesahkan kat mana lower dia tu, kita kena tunggu low ada tester. Okay, setup entry lah. Setup entry kita kena mengukur minat belian, minat jualan tak lebih daripada minat belian. Jadi harga boleh ke atas, walaupun pada awal-awal tengah hari ni dia sideway dulu, mengumpul orang nak kumpul jumhur. Ada minat menjual, adalah sampailah noon dia sampai ke zone sell. Ni pun sama lah. Hang mencari buy dalam zone yang ni, hang sakit sikit. Kalau hang mencari sell, risiko lebih rendah. Kemudian opening dia, yang ni sedap. Opening dia dah memusnahkan setup buy terus. Jadi setup buy ni tak ada lah. Kalau nak buat pun kita kena buat pattern nombor 4. Dan kita tahu pattern nombor 4 ni pasangan dia pattern nombor 3. Sebab yang ni kalau kita tengok siapa yang 01 tu datang dulu, mana setup yang datang dulu, of course lah setup sell dah tester dulu. Siapa yang tak nampak setup sell tester dulu tu, dia mungkin nampak setup buy macam ni ni setup buy ni. Cuma waktu naik volume tak ada. Sebab sell dah test terus. Sell dah breakout lain merah. Dia naik atas, mengukur kekuatan belian tak berjaya buat new high. Jadi dia yang datang dulu lah. Setup sell datang dulu. Setup buy ni datang kemudian, volume pun tak ada. Lambat nampak, bye-bye lah. Tak entry lah. Kalau nak entry, entry buy, low risk lah. Cuma maklum lah, bila dia breakout lain merah ni, kita akan jadi sedikit confused sama ada real breakout ataupun fast breakout. Kemudian dia cuba masuk ke blok bawah, tak cukup volume agaknya. Biasanya kalau dia duduk sideway lama-lama satu tempat, cara dia bergerak adalah dia kena berpatah balik lah. Ataupun kalau contoh dia nak naik, ni ada contoh ni. Contoh nak naik, tak naik sikit, dia kena ada momentum turun lagi. Ambil orang. Sama macam dalam keadaan ni. Dia nak turun, dia dah akses ke blok bawah ni. Tak ada momentum ni. Turun naik dulu, baru ada seller baru masuk, baru alah, macam kita nak lompat lah. Nak lompat kan kita ada anjakan sikit, baru ada anjakan paradigma ke pun lagi. Menganjak lah, anjak. Kita kena step down dulu. Ini step up. Kalau untuk kes nak naik lah. Kalau untuk kes nak turun, dia kena naik dulu, baru boleh turun. Kemudian dia akses ke keseluruhan blok harga dia akses ke keseluruhan blok harga, dan dia break line merah balik. Dia break line merah balik. Dia pun ada buat ni zone buy. Zone buy yang kita tengok, minat belian ada, minat jualan pun ada. Selepas tu minat belian semakin rendah, tak berjaya buat high lagi pun. Kemudian dia berpindah ke blok bawah. Bila berpindah ke blok bawah ni, dia cuba membuat new high lah. Dia cuba membuat new low lah.
Dia sama je setiap hari. Setiap hari kalau perasan dia main benda yang sama lah. Cuma kadang-kadang lah ada hari-hari tertentu dia peluk lamp merah lama sangat. Blok atas tak nak pergi, blok bawah tak nak pergi. Lalah setup kita kat situ. Buyer tak menang, seller tak menang. Nanti cabut awal. Lepas cabut baru dia ni kan. Itu tak pernah sonok kan. Ni pun logik lah, logik. Ini dah tak nak duduk blok atas, dia nak duduk blok bawah lah. Duk cari fast breakout juga kat sini. Duk berlawan dengan dia punya arah lah eh. Nak cari buy kat mana? Zone buy. Ni so buy ni pun ada win. So buy sini pun ada win. So buy ni pun ada win. So sell, ini tak sure lagi ni. Dia kena, harga kena patah balik ke atas baru dia kategori zone sell semula. Ni sama lah. Ni zone sell, so buy, tak berjaya pindah blok. Belah dia main dalam satu blok harga lah. Tak kira lah, walaupun kita refer kepada soybean. Dia akan bereact dengan kita punya SNR juga. Alright. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 minit kan oh. Sama. Kita bermain benda yang sama. Sekejap saya tunjuk. Kita bermain dengan benda ni cuma saya ni sesi live kita buat pagi je lah Buat pagi. Setakat ni pagi je. Tak adalah keupayaan untuk membuat sepanjang masa. Sesi pagi buat, sesi petang buat, sesi malam buat. Buat masa ni untuk nak kefahaman sesi pagi je. Cuma dia akan ulang benda sama lah Dia akan ulang benda yang sama. Breakout tak breakout, fast breakout je. Alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa next sesi live. Bye.